والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله بخير. طيب، كيف حالك؟ الحمد لله. Ya, هل أنت بخير. هل أنت أكلتي؟ نعم كان؟ نعم، نعم. أكلت عروس ودجاج أيام دجاج مقلي أو دجاج كاري؟ كاري. وابني الصغير هو يحب كاري. Dia sebut apa? Nasi oren. Nasi oren. اوكي تمام ان شاء الله بدون تضييع الوقت، بدون ان نضيق او ماذا نعم نضيع الوقت. نحن نواصل درسنا مباشرة في هذه الليلة. موضوعنا في هذا اليوم، في هذه الليلة، الموضوع الجديد أخذنا موضوع إعراب جمع مذكر سالم، وأيضا أخذنا إعراب جمع المؤنث السالم، وفهمنا موضوع بسيط، tajuknya mudah saja. Kita nak murajaah. وفي هذه الليلة نريد أن نناقش حول المضاف ومضاف إليه. مضاف إليه ni kedua-duanya adalah isim, gabungan dua isim. Okey, nahnu naqra'u amthila awalan. Kifan lina? ممكن أنت تقرأي جميع الأمثلة. أوكي، يلا baca semua contoh. لعبنا في فناء المدرسة. أيوه. ابتعد عن قرين السوء. مشيت على شاطئ النيل. ركبت قطارات صباحي. أيوه. Okey, ni yang sebelah kanan ni. Okey, sebelah kiri pula bahagian kedua. Ni qism awal, ni qism sani. أقلعت مصراع الباب. Ni kita baca misra'ain. Biasanya misra'ain. Misra'ail babi. مصراعي الباب. نعم. غسلت يد الطفل. يدي. يدن. يدي. يدي طفلي. يدي الطفل. نعم. ذبحت إلى القطار. انكسرت عجلة الدراجة. اوكي. والقسم الثالث bagian yang ketiga. تشكر سقف محسن الأمة. ثروة مصر بن زرعي أرضي. زارعين. اوكي. محسنين ada bariskan. محسني الأمة زارع الأرض. أسرع سائق السيارات. جاء معلم المدرسة. جاء معلم مدرستي. جاء معلم المدرسة. اوكي. نعم. طيب. اوكي خلاص، شكرا، بارك الله فيك. اوكي. مضاف إليه. Maksud mudaf tu apa ya Ustaz? Okey, kita nak
terjemah secara ni, mudhaf dari perkataan adhafa, adhafa, okay. Adhafa ni bermaksud macam tambahan lah. Okay. Adhafa. Okay. Adhafa. Okay, so adhafa yudhifu idhafa. Okay, itu maksud idhafa. Iaitu menambah. Okay, jadi al-mudhaf adalah dia isim maf'ul. Isim maf'ul. Maksudnya yang ditambahkan ataupun yang apa kita panggil, yang disandarkan ataupun yang dia adalah kata nama yang pertama lah. Okay. Kemudian mudhafun ilaih. Okay. Ini adalah mudhaf. Dia datang secara sekali. Dia tak berpisah. Okay. Jadi kalau tadi adhafa yudhifu tu dia maksudnya menambah, betul? Jadi mudhaf yang ditambah lah, yang disandarkan. Mudhaf ilaih dan mudhafun ilaih yang disandarkan kepadanya. Okey, itu maksud secara harf, secara apa? Secara literally lah kita panggil kan, secara lughah. Okey. Dia maksudnya dia adalah gabungan. Dia adalah gabungan dua perkataan. Itu kita panggil idhafah. Kalau perkataan adhafa yudhifu, dia akan bila masdar dia akan jadi idhafah. Jumlah idhafah. Jumlah yang ada, dia sandar menyandar. Macam itulah. Okey, kita sudah faham maksud dia. Dia adalah dia ada macam satu perkaitan di antara kedua-dua tu lah, yang nak membawa pada satu maksud, maksud yang lain. Kalau kita asingkan dia maksud yang lain perkataan ni, tapi bila dia datangkan sekali, dia maksudnya dia sandaran bagi sebelum tu. Perkataan ni disandarkan dengan mudhaf, jadi dia membawa maksud yang lain. Contoh, okey, kita ambil contoh kitab. Apa maksud kitab? Buku. Kan? Kitab, buku. Jadi umumlah buku. Buku apa? Kan, lepas tu kita cakap kitab at-talib. Apa maksud dia? Buku pelajar. Buku pelajar itu. Jadi ini adalah mudhaf. Benda yang disandarkan ialah dia nak sandarkan kepada seorang pelajar itu. Jadi dia bukanlah buku yang mana-mana, dia akan jadi buku pelajar tu sahaja. Dia akan jadi lebih khusus lah. Dia ada milik, dia mungkin jadi maksud milik, buku milik pelajar itu. Ada maksud pemilikan juga, betul tak? Macam tu. Okey, so kita tengok makna kat sini yang dibaca tadi. La'ibna fi fina'il madrasah. Kami telah main. Ni fi'il madhi. Fa'il dia mana? Na lah. Okey, kami telah main kat mana? Fina' ni apa? Padang ataupun kawasan sekolah kan. Fina' tu kawasan sekolah, madrasah. Okey, yang kedua, ini fi'il madhi. Ibta'id fi'il apa? Ibta'id fi'il amar. Jauhilah. Dia madhi dia ibta'ada yabta'idu. Kalau yang ibta'id, jauhilah. So dia akan datang dengan huruf jar'an daripada jauhilah. Jauhilah apa? Qarinis su. Okey. Kalau qarin ni apa? Kawan. Kan yang kita kata qarin tu juga bermaksud kawan, teman. Itu maksud qarin. Sahabat rapat. Su ni yang buruk lah. Qarin su. Jadi kalau kita qarin saja, teman mana?
Itu makna yang tak elok lah. Asu. Jadi dia bermaksud yang lebih khusus. Maksudnya kawan yang mempunyai sifat yang buruk. macam ni pula padang milik sekolah. Itu maksud Lutofah tu, dia ada macam maksud sedikit pemilikan, kan? Dia disandarkan kepada sekolah tu. Okey, kemudian masyaitu ala syati'in nil. Masya itu apa? Masya yamshi. Itu masya fi'il madhi lah. Yamshi fi'il mudhari'. Kalau kat sini masya itu fi'il madhi. Okey. Sebab dia sambung dengan domir muttasil, itu domir mutakallim. Domir mutakallim ni tu saya dia akan jadi apa? Ini fi'il jadi fa'il. Okey, fa'il lah. Okey, kemudian masyaitu ala syati'. Apa maksud syati'? Cetek. Cetek? Bukan. Okay, perkataan yang lain bermaksud sahilun. Sahilun ni bermaksud tepian, beach, pantai, coast. Sisi. Lah dia boleh juga maksud tu. Jadi saya telah berjalan di pesisir atas di pesisir pantai Nil. Nil nama sungai lah. Sungai Nil ataupun macam sungai Nil kan, pesisir sungai Nil. Boleh juga. Dia bukan syati' ni untuk laut je, syati'il bahar je kan. Syati'il Nil pun boleh. Sungai Kelang, syati'il Kelang boleh. Okey. So itu maksud syati', itu sahil. Kemudian yang keempat, rakib tu saya telah menaiki qitar as-sabah. Okey. Qitar. Mana qitar? Kereta api. Kereta api sabah. Pagi. Okey, pagi. Boleh juga ke waktu kereta api digabungkan? Tak kisah. Jadi sebab kita nak sandarkan bahawa kereta api pagi, dia ada kereta api petang. Bukan dia naik waktu pagi. Dia naik waktu pagi lah. Kalau faham kat sini kan. Tapi dia ditulis kat sini dalam bentuk mudhaf. Macam mana mudhaf? Yang pertama ini mudhaf. Okey, yang selepas itu adalah mudhafun minimum. Ya? Betul. Ya. Okey, qitar as-sabah. Kereta api pagi. Dia sekurang-kurangnya mudhaf ilaih itu kena ada 2 perkataan sahaja. Okey, kemudian aghlaqtu misra'ain. Okey, misra'ain babi. Okey, apa maksud misra'? Misra'un. Ini kalau kita tengok pintu rumah kita, dia bukan yang sliding ni, yang ada apa? Yang ada daun pintu tu, dia kiri kanan tu kan. Dia nama dia misra'un. Biasa dia bukan ada satu, dia ada 2. Kalau 2 nama dia misra'ani. Betul? Misra'ani dua lah, betul tak? Dua daun pintu. Macam tu lah. Misra'ani. Okey. Tetapi kat sini kenapa dia ada ya kat sini? Kenapa misra'a jadi misra'ai? Sebab ain betul. Ain di atas kan? Okey, sebab apa? Sebab ini adalah musanna. Betul tak musanna? Misra'ani talibani. Kenapa jadi ya dan sebelum ya tu beri di atas? Kerana dia berada pada tempat maf'ulun bih. Ini maf'ulun bih. Aghlaqtu fi'il fa'il, selepas tu maf'ulun bih. Jadi kalau pada tempat maf'ulun bih, kalau musanna daripada misra'ani dia akan menjadi misra'aini. Sebut misra'aini. Okey, misra'aini itu asalnya. Tetapi oleh kerana dia nak sandarkan 2 dedaun pintu, dedaun tu ataupun 2 daun tu nak sandarkan kepada pintu, maka dia akan hazafkan nun. So ada nun tak kat selepas ni misra'ain ni? Tak ada kan? So dia hazafkan nun
ditulis dengan mudhafun ilaih. Baris dua bawah. Jadi saya telah menutup 2 daun pintu. Gitu. Itulah bentuk dia. Contoh yang kedua, ghasaltu yada. Okey, satu tangan yadun. Betul. Dua tangan yadani. Apa ini? Betul. Yadani. Asalnya. Jadi bila berada pada tempat maf'ulun bih, yadani menjadi Yada. Ya. adakah yadina? Boleh ke yadina? Yadaini. Yadaini. Asalnya yadani, yadaini. Oleh kerana yadaini pada tempat mudhaf maka dihazafkan nun. Yadail. Kita boleh beri yadail tifli. Jadi saya telah membasuh 2 tangan budak itu. Kanak-kanak itu. Ini kita fahamlah yadail. Yadail. Lama'at aina. Okey, yang ni pula lama'at. Bersinar. Apa yang bersinar? Aina. Apa maksud aina? Mata. Berapa biji mata? 2. Macam mana kita tahu dia 2 biji mata? 1 biji mata apa? Ain. Betul. Ainun. Kalau 2 biji mata? Ainani. Nah, aina ni. Aina ni. Okey, ahsanti. Okey, ni aina. Asalnya ada ni, betul? Aina ni. Tetapi kenapa dihazafkan nun yang last ni? Sebab nak Kerana dia bersambung dengan mudhafun ilaih. Dia nak sandarkan. Dia nak milikkan kepada al-qitti. Al-qitti kepada seekor kucing. Kan lama'at ainal qitti. Bersinar 2 biji mata kucing tu. Macam tu. Faham tu? InsyaAllah. Okey, itu bentuk ni bila kita nak tulis. Jadi kita fahamlah bila nak terjemah. Kita boleh tahu 1 ke 2 ke atau banyak. Okey, seterusnya. Inkasarat ajalatad darajah. Inkasarat ni apa? Telah rosak, telah pecah. Pancit pun boleh lah. Kenapa pancit? Pecah, rosak, broke. Okey, apa maksud ajalah? Ajalah ni adalah tayar lah. Okay. Biji tayar agak-agak? 2. Okey. Asalnya ajalatani. Okey, nak tanya. Kenapa yang 2, 3 dan 4 ni dia ainani, ajalatani. Manakala yang 2 atas ni misra'ain ni yadaini. Kenapa? Apa beza dia? Ya. Kenapa 3 dan 4? Kerana muannas. Muannas. Okey, dia betul muannas, betul. Tapi kenapa dia tak baca dengan ya ataupun baris di atas? Okay, ataupun ada ya. Tak ditulis dengan ya lah sekali. Ini ditulis dengan alif. Ajalata aina. Ini yadai. Misra'ai. Dimana? Kerana fi'il ini berada pada tempat fa'il, pelaku. Kalau ini pelaku adalah ini adalah pada tempat objek atau maf'ulun bih. Itu sebab dia jadi alif jadi ya. Ini pula jadi pelaku. Bila pelaku dia kekal alif lah. Jadi pelaku marfu' bil alif. Lianna musanna. Dia 2. Okey, kenapa dia alif? Sebab dia bertempat fa'il. Ini fi'il. Ini tak ta'nis lah kan? Ini fa'il muannas. Jadi telah pecah, telah rosak 2 biji tayar basikal. Okey. Faham tak? Okey, insyaAllah. Okey. Yang ni pula yang bahagian yang terakhir, tashkurus suhufu. Surat khabar. Okey. Suhuf surat khabar. Mungkin terikat surat khabar lah kot kan. Tashkuru, bersyukur, betul? Siapa bersyukur ni?
Yang melakaskan ummati. Bukan. Okey, mana fi'il? Tashkuru, betul. Hmm. Mana fa'il dia, pelaku dia? Muhsini. As-suhufu. Dia ya. fa'il mesti dengan dhammah. Kalau dia satu. Hmm. Ataupun dia jamak lah. Jamak ni jamak taksir. Sahifah, as-suhuf. Okey. Ini sebab dua. Kan? Jadi dia surat khabar mengucapkan syukur ataupun mengucapkan terima kasih. Jadi muhsini jadi maf'ulun bih. Apa maksud muhsini? Orang yang Baik. buat baik. Orang yang buat baik. Asalnya muhsinina. Okey, muslimina. Muhsini ni daripada orang yang berlaku ihsan. Ihsan ni maksudnya dia buat baik, dia mungkin dia pemurah ke. Jadi ahsana yuhsinu ihsan. Dia daripada fi'il ahsana yuhsinu muhsinun. Seorang, kalau ramai muhsinuna. Okey, muhsinuna macam muslimuna lah. Okey, tetapi apabila bertempat maf'ulun bih, daripada muslimun menjadi muslimin, muhsinun menjadi muhsinin. Jadi asalnya muhsinina. Kenapa dihazafkan nun yang last? Kerana dia pada tempat mudhaf. Dan selepas ini dalam mudhaf ilaih tandanya ialah berbaris di bawah. Semua ni baris bawah. Kan? Tifli, tifli. Tak ada baris ke tak baris? Sebab kita dah tahu. Ini mudhaf ilaih. Semua ni baris bawah. Okey, jadi surat khabar itu mengucapkan terima kasih kepada orang yang buat baik kepada masyarakat, kepada ummah. Okey. Okey? Jelas tak? InsyaAllah boleh nampak. Macam sebelum ni macam ada faham ataupun macam apa, macam confused lagi ke, ada tak? Sebelum ada. Okey, ini jelas lah ya tadi. InsyaAllah. Okey. Okey, yang kedua tu sarwatun. Okey, sarwat. Okey, sarwah. Kat sini dia ada berapa mudhaf ilaih? Kenapa kita mudhaf? Ini pun mudhaf ilaih. Dia ni jumlah ismiyah, betul? Dia mula dengan isim, dia bukan fi'il, dia isim. Apa sarwah? Sarwah ni adalah kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan tu umum. Sarwatu Misra. Jadi kekayaan Mesir, kan? Negara Mesir lah. Kekayaan negara Mesir ataupun harta dia. Jadilah. Okey. Min maksudnya kekayaan Mesir ni daripada Zari macam Zari. Apa maksud Zari? Zaru'a wa Zaru'a. Zaru'a menanam. Zaru'a telah menanam. Jadi kalau Zari'un Tanam. Orang yang menanam. Orang yang menanam tu namanya apa? Zari'un macam kataba, katibun penulis. Zaru'a menanam, Zari'un jadi penanam ataupun ada ke penanam? Petani. Petani. Okey. Jadi kalau seorang Zari'un petani, dua orang Zari'ani. Kalau ramai Zari tambah waw nun lah. Jari. Zari'auni. Dia kena baris depan dia. Zari'una. Asalnya Zari'una. Tajiruna. Sabiruna. Kan? Itu ramai. Tetapi itu kalau tempat
pelaku ataupun tempat yang subjek predikat lah. Tetapi apabila datang selepas huruf jar ataupun pada tempat dia akan menjadi ya. Jadi zari'ina, zari'una menjadi zari'ina. Okey, jadi ni asalnya adalah min zari'ina al-ardi. Tapi kerana dia mudhaf maka dihazafkan nun al-ardi. Jadi kekayaan Mesir itu datang daripada petani-petani apa, orang yang menanam ataupun yang berjasa dengan tanah lah. Itu sebab zari al-ardi. Ardi ni tanah kan, bumi. Betul tak? Ini adalah mudhaf ilaih. Ini pun mudhafun ilaih. Faham? Maksudnya kekayaan ini milik pada Mesir. Dia ada maksud pemilikan. Okey, kemudian asra'a sa'iqu as-sayyarah. Bergegas ataupun laju. Siapa yang laju? Ini fi'il ke isim? Asra'a. Kita tengok perkataan selepas tu. Dia adalah fi'il. Dia adalah apa? Fi'il. Soal mempercepatkan. Siapa yang mempercepatkan? Sa'ikun iaitu pemandu. Okay, ini seorang ke ramai? Ramai. Sa'ikuna. Okay, kerana pada tempat mudhaf dia dihazafkan nun, maka jadi sa'ikus sayyarah. Kan? Jadi pemandu kereta tu orang bergegas, bawa laju lah. Asra'a sa'ikus sayyarati. Okey. Dan yang terakhir adalah ja'a muallimul madrasati. Apa maksud dia? Apa tu? Guru telah datang ke sekolah. Bukan datang ke sekolah. Ini guru-guru sekolah telah datang. Kalau ja'a ilal madrasah itu ke sekolah, tapi mungkin guru-guru sekolah ni dia telah datang ke tempat yang lain. Faham tak? Kenapa bukan maksudnya guru datang ke sekolah? Kerana okey, kita tengok kat sini. Muallim seorang, betul? Muallim seorang. Kalau dua orang mualliman, kalau ramai muallimuna. Okey, guru-guru mana ni? Guru-guru sekolah. So bila kita gabungkan ni dia dihazafkan nun, maka jadilah seperti di atas tu. Jadi guru-guru sekolah. Siapa yang telah datang ni? Guru-guru sekolah. Ini mesti rombongan dari Kedah ke Putrajaya. Contoh kan. Oh, ja'a muallimuna madrasah min Qadah. Faham? Bukan mereka pergi ke sekolah lain. Jadi kita kena tahulah. Fahimti? InsyaAllah. So itu kalau ramai lah. Kalau seorang, kita buatlah cara seorang. Kan? Kita padamlah. Kita buat cara seorang. Jadi ja'a muallimu al-madrasati. Dia mesti jadi madrasati. Okey, ni mudhaf ilaih. Telah datang seorang guru sekolah. Itulah terjemah dia. Okey, jadi itu adalah mudhaf ilaih. Okey. Khalas. Intahina min qira'ah al-amsilah. Okey, jadi kita baca bahas dia. Bahas dia panjang tak? Okey. Kita baca sikit al-bahth. Nanti saya sambung. Okey. Iza qulta la'ibna fi fana'u. Na'i fina'in. Fina'in. Okey. Kana zalika sahihan wa takuna hina izin lam
lam tarudi lam turid an lam turid an ta an tabi tubayyin lis-sami' tubayni lisa'i sami' ma'an an al-la'iba an la'iba khasana fi fana'i la fi fina'in makhsusin. fi fina'in mahsusin walakinatu iza Okey, kita faham kat sini dulu. Iza qulta, jika kamu kata la'ibna fi fina'in, kami telah bermain di padang. Contoh kan? Kana zalika sahihan. Demikian itu sahih lah. Penggunaan ayat ni sahih. Lepas tu dia kata pada ketika itu takunu hina izin. Okey, pada waktu itu kamu lam turid an tubayyin. Pada ni kita tak nak jelas. Bila kita cakap ni la'ibna fi fina'in, kami main kat padang. Pada waktu tu kita awak macam takun hina izin, maksudnya awak pada ketika itu lam turid an tubayyin, awak tak mahu jelaskan kepada pendengar orang yang ada depan kita tu bahawa permainan itu ni yang kita main ni la'ibna tu berlaku di padang yang khusus. Faham tak? Bila kita maksudnya dia disebut secara umum. La'ibna fi fina'in. Okey, faham Pada ketika itu bila sebut la'ibna fi fina'in, betul ayat tu, tapi bermaksud kita pada waktu itu hina izin, pada ketika itu kita tak mahu nak jelas kepada orang yang dengar depan kita tu bahawa kita main atau permainan tu berlaku di tempat yang tertentu. Tetapi dia kata kat sini lakinnaka idza qulta, kalau awak kata la'ibna fi fina'il madrasati, kalau kata kami telah main di padang sekolah. Okey, jadi faqad nasabta, jadi kamu menyandarkan padang tersebut wa adaftahu, dan kamu telah menambahkannya atau menggabungkannya kepada satu yang khas. Apa yang khas itu? Iaitu sekolah. Madrasah wal madrasah. Jadi bila kita kat situ kita dah menyandarkan ataupun menghubungkan dengan sesuatu yang khusus, iaitu sekolah. Itu ayat yang pertama. Faham Itu bila kita letak mudhaf dia umum. Dia bukan maksud yang khusus. Sebab kita tak nak bagi tahu rumah aku aku cakap aku duduk kat taman tu je. Contoh kan. Tak bagi tahu rumah pintu nombor 10 contoh. Contohlah. Begitu juga yang seterusnya, iza qulta, jika awak kata ibta'i an qarinin, jauhlah kamu daripada kawan. Jadi fahimna innaka tatlub. Jadi kita faham bahawa sesungguhnya awak menuntut ataupun meminta al-ibti'ada, menjauhi an ayyi sahibin, maksudnya menjauhi sebarang teman, sebarang sahabat, sebarang kawan, jauh daripada kawan lah kan. Maksudnya awak jauhlah kawan, maksudnya tak payah kawan dengan orang. Takkan tak payah kawan dengan orang kan. Tapi dia bersifat umum. Jadi kita faham macam itulah. Tapi kalau kita sebut lakinnaka taqulu ibta'nan qarinis su'i. Itu fahamlah. Kawan yang jahat. Itansabu hadzal qarin, awak mensebahkan menyandarkan kawan tersebut kepada sesuatu yang lebih khusus, iaitu yang buruk. Kawan yang buruk. Wa kadzalika yuqal fi syati'in Nil. Pantai ataupun pesisir sungai Nil. Nafsu syai' ini dah bincang tadi.
فالأسماء فناء وقرين وشاطئ نسبت وأضيفت إلى الأسماء التي بعدها. Dia kata isim-isim ni, apa isim-isim tu? Isim yang pertama itu mudhaf lah kan? Mudhaf, fina, qarin, syati' dinasabkan, diidhafahkan kepada isim selepasnya itu. Okey, walizalika yusamma kullu ismin minal asma'il ula mudhafan. Ini kata kat sini semua isim daripada yang ditambah. Okey, kita kat sini yang disandarkan lah kan. Wa kullu ismin min asma' allati ba'daha mudhafan ilaihi. Yang disandarkan ilaihi itu kepada isim yang pertama. Wa iza ta'ammalta, dan kalau kamu perhatikan al-amsilata al-baqiyata, kalau perhatikan contoh-contoh yang baki itu, zuhara laka, jelas bagi kamu, anna kalimataini, sesungguhnya dua perkataan yang akhirataini fi kulli mithalin, pada setiap contoh tu, huma, kedua-dua mereka itu ialah mudhafun wa mudhafun kita bincang tadilah kan. Dia kalau tempat musanna dia akan hazaf nun, betul. Kalau jamak pun sama. Ini dijelaskan. Wa biruju'ika ilal amsilati, okey, jika awak merujuk kepada contoh-contoh, tara annal mudhafa, awak akan melihat, awak akan mendapati bahawa mudhafun ilaih majrurun. Annal mudhafa ilaihi majrurun. Sesungguhnya mudhafa ilaih itu majrurun. Itu apa? Mudhafa ilaih ni ada isim pertama ke kedua? Pertama ke kedua mudhafa ilaih? Mudhaf pertama, mudhafa ilaih ke kedua. Mudhaf ni pertama. Baitul, macam mana baitullah. Baitul apa tu, baitullah, baitul maqdis atau bukan Rasulullah, macam itulah kan. Babu sayyarah, pintu kereta. Okey, dia kata sini mudhaf ilaih tu majrur fi jami'iha, pada kebanyakannya, pada keseluruhannya, kan. Wa annal mudhaf, dan dia kata mudhaf kat sini pada bahagian yang kedua ialah musanna. Yang tadi itulah. Ni bahagian kedua, dia adalah musanna kan. Dia musanna. Misra'i, yadai, aina, ajalata. Okay, dia adalah musanna. Wa fil amsilatil qism, wa fi amsilatil qism ats-tsalithi jam anna al-mudhafa. Okey, jam'un. Okey, jam'un muzakkarin salimun. Wa anna nun al-musanna wa nun al-jam'i huzifata ba'da al-idhafah. Dia kata kalau jamak muzakkar salim, dia kata kat sini, dan juga musanna, nun musanna dengan nun jamak tu dihazafkan selepas idhafah. Okey, ataupun selepas ba'dal idhafah, selepas idhafah. Okey, kerana gabungan tadilah yang tadi tu, dia dihazafkan. Okey, kerana mudhafun, ini pula mudhafu ilaih. Okey, itu adalah dia punya bahas dia lah. So, naqra al-qa'idah, al-qawa'id. Okey, baca buat. Al-mudhafu ismun nusiba ilas ismin ba'dahu. Fata'arafa bisababi hazifin nisbati au takhassas وتعرف بسبب هذه النسبة أو تخصص. المضاف
يحذف تنوينه عند الإضافة الإضافة نعم. إذا كان وإذا كان منونا قبلها، وتحذف نونه إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالما. مضاف المضاف إليه اسم يأتي بعد المضاف وهو مجرور. اوكي. المضاف isim, mudhaf yang pertama lah kan, isim yang pertama. Dia kata apa? Al-mudhafu ismun nusiba ila ismin ba'dahu, iaitu mudhaf itu isim yang dinisbahkan kepada isim selepasnya. Dia disandarkan. Okey, kemudian fata'arrafa bisababi hadhihi an-nisbah. Hadhihi an-nisbah. Dan dia dikenali atau maksudnya diketahui lah. Diketahui mana dengan sebab nisbah tersebut. Kalau kita tak letak isim yang lain, maka dia akan jadi umum lah kan. Khusus. Macam tadi itulah. Okey, fata'arafa bisababi hadhihi nisbah. Ataupun khususan. Okey, atau takhassasa, ataupun dia lebih khusus. Dia kan lebih khusus. Okey, mudhaf isim yang pertama tu dihazafkan tanwinnya indal idhafah ketika ada gabungan. Kita boleh kata idhafah ni sebagai kata gabungan lah kan. Indal idhafah ni ketika dia berkedudukan mudhaf ilaih. Jadi dia kata isim pertama tu dihazafkan tanwinnya. Kalau macam baitun, macam babun as-sayyarah, betul? Bila kita jadikan dia mudhaf, babun dihazafkan tanwin. Jadi daripada dua baris di depan menjadi satu sahaja. Jadi babu. Itu maksud dia. Isu bagi isim pertama. Babun tadi tu. Jadi daripada babun ini babu as-sayyarati. Iza kana munawwanan qablaha. Ataupun jika dia tanwin sebelumnya lah. Wa tuhzafu, dan dihazafkan nun itu iza kana musannan wa jama' muzakkarin salim. Ini kita bincang tadi lah. Kan macam muallimu al-madrasah. Okay, yadai at-tifli. Okey, itu cerita pasal isim yang pertama. Betul tak? Mudhaf. Kemudian mudhaf ilaih. Kedua dia isim juga. Ya'ti ba'd mudhaf. Kan, dan dia majrur bi kasrah. Jadi dia boleh bi kasrah ke bil ya' ke. Kalau dia musanna dan juga jamak muzakkar salim. Contohnya macam ini rumah orang-orang Islam. Haza baitu al-muslimin. Okay, dia majrur juga. Dia majrur bil ya, majrur bil kasrah. Yang penting dia adalah majrur. Ini mudhaf ilaih semuanya adalah macam ni. Ini jamak muzakkar muannas salim, jadi majrur bil kasrah. Kalau dia jamak muzakkar salim, dia akan jadi ni benda lah kan. Kalau contohnya macam tadi tu, rumah orang Islam, baitu muslimin, muslimuna. Okey. So itulah mudhaf ilaih. Insya-Allah hal fahimtum? InsyaAllah faham. Okay. Sikit tambahan, insya-Allah, mudah-mudahan apa yang kita bincang itu dapat manfaat kepada kita, akan lebih fahamlah. Kalau rajin cuba buat tamrin lah. Tamrin ni adalah latihan. Kita akan datang insya-Allah. Okey, insya-Allah pada minggu depan kita akan ada asma'ul khamsatu
وإعرابها. Okey. Jadi untuk bab mudhaf ilaih sekadar itulah. Okey. InsyaAllah jumpa pada ya. Assalamualaikum. Okey. Taib. Puan Lina nak baca ke cerita satu paragraf tu? Ada ke? Boleh. Okey, saya nak open file. Nak rakam. Saya terlupa rakam. Aduh, kata. Kita dah berada di hujung-hujung dah. Ini yang lepas tu nanti saya rakam. Saya buat rakaman ringkas. Okey. Kat sini saya nak tanda lah. Kita ambil daripada wajara sabiyu. Okey, saya rakam. Sekejap itu. Okey, so mungkin kita tengok sampai sikit je. Okey, puan, saya nak rakam dulu lah. Okey. Jadi kalau akan datang, kalau saya terlupa rakam tu, ingat-ingatlah. Tak apa, kita